Petikan, teks mendengar, kerajaan lancar, pelan tindakan sifar, sisa plastik 2000, 30 Putrajaya, kerajaan persekutuan melancarkan pelan tindakan sifar, sisa plastik 2030 bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada penggunaan plastik sekali guna Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Farah Anisah Mohamad, berkata kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 600 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun untuk melaksanakan pelbagai inisiatif di seluruh negara. Menurut beliau, rakyat Malaysia menghasilkan hampir 1 juta tan sisa plastik setahun dan kira-kira 30% daripadanya datang daripada bungkusan sekali guna seperti beg membeli belah, pembungkus makanan dan botol minuman. Jika keadaan ini dibiarkan berterusan, tapak pelupusan sisa pepejal negara akan mencapai kapasiti maksimum lebih awal daripada yang dijangkakan. Sehubungan itu, pelan tindakan berkenaan memberi penekanan kepada 3 strategi utama. Pertama, kerajaan menggalakkan penggunaan beg boleh guna semula di semua premis perniagaan melalui insentif dan caj khas kepada pengguna yang masih memilih beg plastik. Kedua, sistem deposit balik akan diperkenalkan untuk botol minuman plastik bagi memastikan lebih banyak bahan tersebut dikitar semula. Ketiga, 3 buah loji sisa kepada tenaga akan dibina di Selangor, Johor dan Sabah sebagai projek perintis untuk mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan. Pelan tindakan ini menyasarkan pengurangan sisa plastik di tapak pelupusan sebanyak 40% menjelang tahun 2030. Pada masa yang sama, kadar kitar semula negara diharap meningkat daripada 33% ketika ini kepada sekurang-kurangnya 60%. Menteri berkenaan yakin dengan kerjasama semua pihak, Malaysia mampu melindungi alam sekitar sekali Gus mewariskan negara yang lebih lestari kepada generasi akan datang. Petikan 2. Pengumuman anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan pengumuman berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan salam sejahtera. Untuk makluman semua penghuni Pangsa Puri Damai Indah, laporan pemeriksaan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat baru-baru ini mendapati tahap keselamatan kebakaran di kawasan Pangsa Puri kita masih belum memuaskan. Beberapa laluan keluar kecemasan didapati dihalang oleh barangan seperti motosikal, pasu bunga dan kotak-kotak terpakai. Selain itu, terdapat juga alat pemadam api yang telah luput tarikh serta hos bomba yang tidak disimpan dengan betul. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Penduduk dengan kerjasama pihak bomba akan mengadakan program pemeriksaan keselamatan kebakaran dan latihan pengungsian. Pada hari Ahad ini, 20 Julai, bermula dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Para penghuni diminta hadir ke Dewan Serbaguna pada pukul 7.45 pagi untuk sesi taklimat ringkas sebelum latihan bermula. Antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah membersihkan laluan tangga kecemasan, menanda tempat letak kenderaan yang dibenarkan serta demonstrasi cara menggunakan alat pemadam api dengan betul. Ingin diingatkan bahawa tindakan tegas akan dikenakan jika mana-mana penghuni masih didapati menghalang laluan kecemasan selepas program ini dijalankan. Di bawah Peraturan Keselamatan Kebakaran, Pangsa Puri, kesalahan pertama boleh dikenakan denda tidak melebihi RM Malaysia. RM5,000 atau notis pindah barangan dalam tempoh 24 jam. Bagi kesalahan kedua, denda tidak melebihi RM Malaysia RM20,000 atau tindakan mahkamah boleh diambil. Denda tambahan sebanyak RM Malaysia 200 sehari akan dikenakan sekiranya arahan mengosongkan laluan kecemasan masih tidak dipatuhi.
Kerjasama semua penghuni amat dihargai kerana langkah-langkah ini dapat menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku kebakaran. Sekian, terima kasih. Petikan umum keseimbangan gaya hidup digital. Dalam era teknologi maklumat, masa kini telefon pintar dan komputer telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian masyarakat. Peranti digital ini memudahkan urusan seperti perbankan, pembelajaran dan komunikasi tanpa mengira masa dan tempat. Namun begitu, penggunaan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah ketagihan, gangguan tidur serta menjejaskan hubungan kekeluargaan. Satu kajian oleh sebuah universiti tempatan mendapati bahawa remaja berumur antara 13 hingga 18 tahun menghabiskan purata 6 jam sehari menggunakan gadget untuk bermain permainan dalam talian, media sosial dan menonton video. Lebih membimbangkan, sebahagian daripada mereka mengaku sukar menumpukan perhatian semasa belajar kerana sering terganggu oleh notifikasi aplikasi. Bagi menangani masalah ini, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital melancarkan kempen Detik Tanpa Skrin di sekolah dan kawasan perumahan. Melalui kempen ini, masyarakat digalakkan meluangkan sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari tanpa menggunakan sebarang peranti digital untuk melakukan aktiviti seperti bersenam, membaca buku atau berbual bersama ahli keluarga. Selain itu, pengguna juga disaran menetapkan had masa penggunaan harian pada peranti masing-masing dan mengaktifkan mod jangan ganggu ketika belajar atau tidur. Pakar psikologi berpendapat bahawa keseimbangan dalam penggunaan teknologi mampu membantu masyarakat menikmati manfaat dunia digital tanpa mengabaikan kesihatan fizikal dan mental. Mereka menekankan bahawa teknologi hanyalah alat, bukannya penguasa kehidupan. Sekiranya setiap individu mengamalkan disiplin kendiri, masyarakat akan menjadi lebih produktif, sihat dan harmoni. Petikan rencana Sungai Melur diangkat sebagai Taman Warisan Bandar. Sungai Melur yang mengalir merentasi Bandar Indah dahulunya terkenal sebagai sungai yang tercemar dengan sisa industri dan sampah sarap. Airnya berwarna keruh dan berbau sehingga penduduk sekitar mengelaknya. Namun, keadaan ini mula berubah apabila pihak Majlis Perbandaran melaksanakan projek pemulihan sungai bernilai 25 juta ringgit pada tahun 2015. Sejak itu, kawasan tebing sungai tersebut dibangunkan semula dan diberi nama baharu, iaitu Taman Warisan Sungai Melur. Taman Warisan Sungai Melur meliputi kawasan seluas 150 hektar di sepanjang koridor Sungai Kemudahan yang disediakan termasuklah trek jogging sepanjang 5 kilometer, laluan pejalan kaki bertingkat, taman permainan kanak-kanak dan sebuah pusat interpretasi alam sekitar. Di pusat itu, pelawat dapat mempelajari sejarah Sungai Melur serta kepentingan memelihara ekosistem sungai. Kajian yang dijalankan oleh sebuah universiti tempatan pada tahun 2023 merekodkan lebih 120 spesies burung, 18 spesies mamalia kecil dan 30 spesies ikan yang menjadikan kawasan ini habitat semula jadi mereka. Kejayaan pemulihan Sungai Melur tidak terhenti pada aspek fizikal semata-mata. Penduduk setempat turut menubuhkan kumpulan sukarelawan yang dinamakan Rakan Sungai Melur. Kumpulan ini dianggotai oleh 20 buah sekolah, 15 persatuan belia dan penduduk sekitar. Mereka mengadakan aktiviti gotong royong, membersihkan tebing sungai, menanam pokok dan memantau kualiti air secara berkala. Setiap bulan, kira-kira 200 sukarelawan terlibat dalam aktiviti pemeliharaan yang dianjurkan. Hasil usaha berterusan semua pihak, kualiti air Sungai Melur kini meningkat daripada kelas 4
kepada kelas 2 mengikut piawaian Jabatan Alam Sekitar Taman Warisan Sungai Melur juga berjaya menarik kedatangan pelancong. Jumlah pengunjung meningkat daripada 15,000 orang pada tahun 2016 kepada 80,000 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini membantu menjana pendapatan penduduk melalui aktiviti ekopelancongan seperti lawatan berpandu, gerai makanan dan jualan kraf tangan. Sungai Melur kini menjadi contoh kejayaan bandar yang mengutamakan kelestarian alam sekitar